Aha, anda mesti tak tahu kan sebanyak 132 buah masjid buat jamuan serentak setiap hari Jumaat tau. Biar betul. Iya, memang betul. Dan inilah namanya program infak Jumaat Johor. Dan yang paling best, program ni setiap minggu terlaksana. Dan di Johor saja hampir 132 buah masjid sama-sama menghidupkan suasana sekitar waktu solat Jumaat. Siapa je yang tak seronok, dah lah ada jamuan, boleh jalinkan ukhuwah dan yang paling penting untuk semua rakyat. Dan kesemua 56 don yang berada di Johor semuanya terlibat tahu dengan program seperti ini. Ini juga termasuklah Semerah, Macap, Bukit Permai, Tiram, Parit Raja, Pengarang dan banyak lagi. Hebat kan program ni? Dan untuk kawasan Semerah, minggu ini ada infak Jumaat tau. Dekat mana? Masjid Nurul Huda, Sungai Kelambu, Mukim 3 dan juga Masjid Al-Falah, Kampung Lobok, Mukim 1. Jadi, janganlah lupa untuk datang solat Jumaat di masjid-masjid yang terpilih ini. Dan yang paling best, masjid-masjid ini sekitar anda sahaja untuk program infak Jumaat Johor. Nanti nak pilih masjid mana? Cuba komen. Seronoknya dapat makan. Okey dok.